Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lestari, salam Malaysia Madani dan salam IPJM Peneraju Kecemerlangan Pendidikan Guru bertaraf dunia. Pada hari ini, saya akan melaksanakan tugasan pentaksiran berterusan 3 PAKK 1094. Sebelum saya meneruskan tugasan pada hari ini, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Bahia Balkis binti Muhammad Yusni Syariman, pelajar PPISMP ambilan Ogos Dokumen kurikulum prasekolah digubal berdasarkan falsafah pendidikan kebangsaan. Menurut falsafah pendidikan kebangsaan, pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu, berpengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga masyarakat melalui satu kitaran penuh dengan kurikulum standard sekolah rendah semakan 2017 selesai pada tahun 2022 dan kurikulum standard sekolah menengah pada tahun 2021. Kurikulum standard prasekolah kebangsaan atau semakan 2017 pula telah dilaksanakan mulai tahun 2017. KPM telah menjalankan kajian menyeluruh, sesi libat urus yang komprehensif serta tinjauan keberkesanan pelaksanaan kurikulum semasa bagi memastikan kurikulum kebangsaan kekal relevan, dinamik, berkualiti serta sejajar dengan keperluan semasa dan perkembangan global. Hasil daripada analisis data dan maklum balas yang diperoleh, KPM memperkenalkan kurikulum prasekolah 2027 atau KP 2027 yang akan dilaksanakan secara berperingkat mulai pada tahun 2026 dari prasekolah hingga tingkatan 5 untuk memperkukuhkan sistem pendidikan negara dan melahirkan modal insan yang berkualiti bagi memenuhi keperluan negara. Seterusnya, apakah matlamat kurikulum prasekolah 2026? Matlamat kurikulum prasekolah 2026 bertujuan untuk melahirkan murid yang sihat dalam aspek fizikal, mental dan kerohanian serta boleh berkomunikasi dan bersosialisasi, berkeyakinan diri dan juga memiliki keinginan untuk belajar. Seterusnya, apakah objektif kurikulum prasekolah 2026? Yang pertama, mengurus emosi sendiri dan menyesuaikan diri dalam kehidupan seharian mereka. Objektif ini menekankan perkembangan emosi dan sosial kanak-kanak. Murid diajar untuk mengenal pasti, memahami dan mengawal perasaan mereka serta menyesuaikan diri dalam pelbagai situasi sosial. Contohnya, apabila seorang kanak-kanak marah kerana kawan mengambil mainannya, guru boleh membimbing untuk menyatakan perasaan dengan kata-kata seperti "Saya tidak suka awak ambil mainan saya tanpa izin" dan menarik nafas panjang untuk menenangkan diri mereka. Contoh yang kedua, melalui aktiviti kumpulan seperti permainan role play dapat membantu mereka untuk belajar mengambil giliran, berkongsi dan juga bekerjasama. Yang kedua, mengamalkan gaya hidup yang aktif dan sihat serta menjaga keselamatan diri. Dalam aspek ini, kanak-kanak dididik tentang kepentingan menjaga kesihatan fizikal mereka, pemakanan seimbang dan juga keselamatan yang asas. Contohnya, guru boleh mengadakan aktiviti fizikal pada setiap pagi seperti senaman ringan dan juga permainan luar kelas untuk membantu mereka kekal aktif. Seterusnya, guru juga perlu mengajar kanak-kanak untuk mencuci tangan sebelum makan dan juga mengambil makanan yang sihat seperti buah-buahan dan juga sayur-sayuran berbanding makanan ringan. Dan bagi aspek keselamatan diri, guru perlu mengajar kanak-kanak supaya tidak bercakap dengan orang yang tidak dikenali.
Yang ketiga, mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupan seharian mereka bagi kanak-kanak yang beragama Islam. Murid Islam perlulah diperkenalkan dengan nilai-nilai Islam seperti bersyukur, bersabar dan juga berdoa. Contohnya, guru perlu mengajar kanak-kanak untuk membaca doa sebelum dan selepas makan, serta mengenali rukun iman secara ringkas, serta mendengar cerita Nabi yang menekankan sikap jujur dan juga bertanggungjawab. Dari teladan yang baik dapat memberikan pengajaran dan juga teladan kepada kanak-kanak untuk mencontohi perkara yang baik. Yang keempat, mengamalkan nilai murni dalam kehidupan seharian mereka. Contohnya, nilai-nilai seperti hormat menghormati, jujur, bertolak ansur dan juga bertanggungjawab perlulah diterapkan dalam setiap didik kanak-kanak. Yang kelima, menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan berkesan. Dalam aspek ini, kanak-kanak diberikan peluang untuk meluahkan perasaan mereka dan juga berkomunikasi sama ada dalam bahasa ibunda ataupun bahasa kedua, iaitu bahasa Inggeris. Contohnya, kanak-kanak boleh meminta tolong apabila mereka memerlukan dan bukannya menangis. Yang keenam, menggunakan maklumat yang diperoleh untuk menyelesaikan masalah. Dalam aspek ini, kanak-kanak digalakkan untuk berfikiran kritis dengan mengenal pasti masalah dan mencari jalan penyelesaian menggunakan pengetahuan yang sedia ada. Yang ketujuh, memupuk daya imajinasi dan kreativiti melalui pelbagai pengalaman pembelajaran, iaitu mengembangkan kreativiti melalui seni, muzik, permainan imajinatif dan juga bercerita. Kelapan, mempamerkan sifat ingin tahu dan minat untuk meneroka perkara baharu. Guru boleh merangsang minat murid terhadap persekitaran melalui aktiviti penerokaan dan juga eksperimen mudah. Contohnya, guru boleh mengadakan eksperimen menanam kacang supaya murid dapat melihat perkembangan pokok kacang. Yang kesembilan, menyayangi dan menghargai alam sekitar, seperti tidak membuang sampah merata-rata. Yang kesepuluh, mempamerkan keyakinan terhadap kebolehan diri sendiri dan berani mencuba perkara baharu, iaitu membina keyakinan diri dengan memberi pujian kepada kanak-kanak dan peluang untuk mereka mencuba perkara baharu serta menerima kegagalan sebagai sebahagian pembelajaran, bukannya memarahi jika kanak-kanak membuat kesilapan. Seterusnya, kerangka kurikulum prasekolah 2027. Kerangka kurikulum prasekolah 2027 mengandungi 7 kompetensi yang disampaikan melalui kandungan, pedagogi dan juga pentaksiran. 7 kompetensi tersebut adalah perkembangan diri, komunikasi, tanggungjawab, fasih digital, literasi pelbagai, kemahiran berfikir dan juga pembelajaran sepanjang hayat. Kompetensi tersebut saling berkait bagi melengkapkan murid sebagai individu yang berpengetahuan, berkemahiran dan mempunyai keunggulan, sasiah dan juga beradab. Seterusnya, dapat membentuk murid sebagai insan sejahtera. Seterusnya, kurikulum berasaskan standard dan berorientasikan kompetensi. Kurikulum prasekolah 2027 adalah kurikulum yang berasaskan standard dan berorientasikan kompetensi. Kurikulum berorientasikan kompetensi ini menekankan proses pembelajaran yang holistik yang membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan juga adab dalam kehidupan seharian mereka. Ketiga-tiga elemen tersebut telah disusun dalam kandungan kurikulum sebagai standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid dalam satu tempoh dan tahap persekolahan mereka. Reka bentuk kurikulum yang menggabungkan standard dan juga kompetensi bertujuan untuk melahirkan individu yang berpengetahuan, kompeten dan memiliki adab terpuji serta keseimbangan yang optimum selaras dengan matlamat yang telah ditetapkan. Dalam kompetensi ini, yang pertama ialah perkembangan diri, iaitu aspek ini mementingkan peningkatan kesedaran diri, daya tahan, kebolehsuaian dan juga pertumbuhan minda murid untuk menghadapi cabaran serta menetapkan matlamat yang bermakna.
Kompetensi ini penting untuk membina keyakinan dan keupayaan diri supaya murid mencapai kejayaan, membina hubungan yang kukuh dan mencapai potensi penuh. Dalam konteks prasekolah, kompetensi perkembangan diri membolehkan murid memupuk kesedaran dan juga tingkah laku berkaitan keagamaan ataupun kepercayaan serta nilai moral. Yang kedua, mengamalkan gaya hidup yang sihat melalui pemakanan yang seimbang dan juga penjagaan kebersihan diri. Yang keempat, memahami dan mengurus emosi sendiri dan memupuk minat, potensi dan juga bakat. Yang kedua, dalam aspek komunikasi, kompetensi komunikasi membolehkan murid menyampaikan idea dengan jelas, mendengar dengan aktif dan berinteraksi secara berkesan. Komunikasi yang baik penting dalam menyelesaikan konflik secara konstruktif dan meningkatkan keyakinan individu dalam menyampaikan pendapat mereka. Komunikasi boleh berlaku dengan menggunakan pelbagai mod seperti bahan lisan, tulisan, isyarat dan bahasa badan. Dalam konteks prasekolah, komputasi komunikasi membolehkan murid mengekspresikan diri secara lisan dan juga bukan lisan dengan yakin dan dapat menyampaikan idea, berkongsi pengalaman dan menerima pandangan orang lain. Yang ketiga, tanggungjawab. Kompetensi tanggungjawab membolehkan individu menjalankan tugas serta kewajipan mereka dengan berkesan secara proaktif terhadap diri, keluarga, masyarakat dan juga dunia sejagat. Kompetensi ini memastikan murid membentuk sikap berintegriti dan accountability bagi menjamin kesejahteraan negara. Semua nilai dan sikap ini akan dibentuk melalui pengalaman pembelajaran murid dalam pelbagai disiplin ilmu. Dalam konteks prasekolah, kompetensi tanggungjawab membolehkan murid memahami hak dan tanggungjawab sendiri, melaksanakan tanggungjawab terhadap diri sendiri, keluarga, komuniti dan juga menyayangi alam sekitar. Yang keempat, fasih digital. Kompetensi fasih digital merujuk kepada kebolehan murid untuk melaksanakan pembelajaran kendiri dengan menggunakan teknologi digital secara bersepadu, kreatif dan inovatif serta beretika. Murid yang fasih digital dapat memanfaatkan pelbagai teknologi dalam kehidupan mereka dan seterusnya membawa kepada kesejahteraan diri, keluarga, komuniti, negara serta global. Dalam konteks prasekolah pula, kompetensi fasih digital membolehkan murid mengetahui peraturan dan limitasi penggunaan teknologi digital serta mendapatkan bantuan apabila memerlukan. Seterusnya, dapat mengendalikan sumber dan teknologi digital dengan betul dan menghasilkan kandungan digital yang mudah. Yang kelima, literasi pelbagai. Kompetensi literasi pelbagai merujuk kepada keupayaan murid untuk memahami, menggunakan, menganalisis dan menghasilkan makna menggunakan pelbagai mood dan medium dalam pelbagai konteks yang relevan dengan era digital melampaui literasi tradisional iaitu membaca dan menulis. Dalam konteks prasekolah, kompetensi literasi pelbagai membolehkan murid memperolehi pelbagai maklumat menggunakan pelbagai mood dan medium dalam situasi yang berbeza serta memahami dan membuat hubung kait maklumat yang diperoleh daripada persekitaran yang berbeza. Yang keenam, kemahiran berfikir. Kompetensi kemahiran berfikir merujuk kepada keupayaan murid mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai bagi menghadapi sesuatu situasi. Murid yang mempunyai kompetensi ini juga dapat menyelesaikan masalah dan membuat keputusan secara bijak melalui penaklukan dalam kehidupan seharian mereka. Dalam konteks prasekolah, kompetensi kemahiran berfikir membolehkan murid untuk menggunakan pengetahuan dan pengalaman yang sedia ada untuk menganalisis, mengintegrasi maklumat serta membuat ramalan. Yang kedua, untuk berimajinasi dan menjana idea serta mempamerkan kemampuan menyelesaikan masalah harian mereka. Yang ketujuh, pembelajaran sepanjang hayat.
Kompetensi pembelajaran sepanjang hayat merujuk kepada keupayaan dan sikap individu yang ingin meneroka pengetahuan dari pelbagai bentuk pembelajaran serta sukarela, bertanggungjawab dan didorong oleh motivasi sendiri. Kompetensi ini penting untuk perkembangan dan peningkatan sepanjang hayat dalam mendapati cabaran kehidupan dan perubahan dunia yang dinamik. Dalam konteks prasekolah, kompetensi pembelajaran sepanjang hayat membolehkan murid menunjukkan minat dan tingkah laku proaktif dalam mempelajari perkara yang ingin diketahui. Dan yang kedua, meneroka pelbagai bahan bacaan dan berkongsi tentang apa yang dibaca dan dapat menanam minat membaca dalam diri kanak-kanak. Ia menekankan kepada pengurusan emosi dan tingkah laku serta pembinaan kemahiran sosial yang positif. Yang kedua, fizikal dan kesejahteraan diri, iaitu fokuskan kepada bidang ini. Yang kedua ialah fizikal dan kesejahteraan diri. Fokus utama bidang ini adalah pada perkembangan jasmani dan kecergasan tubuh serta amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan yang seimbang. Yang ketiga, kerohanian, nilai dan kewarganegaraan, iaitu merangkumi tiga subbidang, iaitu pendidikan Islam, pendidikan moral dan juga pendidikan kewarganegaraan. Yang kelima, bahasa dan literasi, iaitu mencakupi pembelajaran pelbagai bahasa seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris, Cina dan juga Tamil dengan tumpuan kepada kemahiran berkomunikasi secara lisan dan bukan lisan. Yang kelima, kognitif, iaitu menggalakkan sifat ingin tahu dan inkuiri murid untuk meneroka persekitaran mereka. Ia menekankan kemahiran berfikir secara sistematik, mengumpul serta mengurus maklumat dan kebolehan berkongsi idea untuk menyelesaikan masalah harian. Yang keenam, kreativiti dan estetika. Melalui bidang ini, murid belajar untuk menghargai keindahan, persekitaran dan hasil karya seni serta membina daya kreativiti yang tinggi. Kurikulum prasekolah 2026 juga menekankan dua bahasa, iaitu bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris kepada kanak-kanak. Oleh itu, kanak-kanak bukanlah diajar untuk mengetahui satu bahasa sahaja. Seterusnya, kurikulum prasekolah 2026 juga menekankan pendedahan digital secara asas. Seperti guru boleh mengadakan aktiviti pembelajaran dengan menggunakan teknologi yang asas supaya apabila kanak-kanak masuk pun darjah 1, mereka sudah mempunyai asas untuk menggunakan digital. Seterusnya, kurikulum prasekolah 2026 menekankan nilai dan juga sahsiah, iaitu empati, kerjasama dan keyakinan diri. Pendekatan pengajaran dalam kurikulum prasekolah 2026 ialah yang pertama, berpusatkan murid, iaitu guru perlulah melaksanakan aktiviti pembelajaran mengikut minat kanak-kanak dan sesuai dengan tahap pembelajaran kanak-kanak. Yang kedua, pembelajaran yang inklusif. Yang ketiga, bersepadu, iaitu pada satu aktiviti kanak-kanak dapat mempelajari pelbagai kemahiran lain. Seterusnya, ada yang terakhir ialah kontekstual, iaitu aktiviti ataupun pembelajaran yang dilakukan berkait dengan kehidupan sebenar kanak-kanak. Seterusnya, pentaksiran kurikulum 2026 ini dilakukan bukanlah melalui peperiksaan, tetapi tahap penguasaan murid prasekolah dilakukan bagi setiap murid perlu merujuk kepada standard prestasi ataupun SPI yang dinyatakan secara eksplisit dalam dokumen core curriculum. TP dalam kurikulum prasekolah merujuk kepada bentuk penyataan penguasaan yang menunjukkan perkembangan dan penguasaan pembelajaran murid serta menggambarkan peningkatan kecekapan daripada asas kepada yang kompleks. Bagi tipe 1, murid boleh menyatakan sesuatu perkara dengan beradab berasaskan pengetahuan dan kemahiran. Bagi tipe 2, murid boleh menerangkan sesuatu perkara
dengan beradab berdasarkan pengetahuan dan kemahiran. Seterusnya, tipe 3, murid boleh membuat sesuatu perkara dengan beradab berasaskan pengetahuan dan kemahiran. Seterusnya, strategi pengajaran dan pembelajaran. Strategi pengajaran dan pembelajaran merujuk kepada pengaplikasian pelbagai teori, pendekatan, kaedah dan teknik dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Yang pertama iaitu pendekatan bertema. Pendekatan bertema adalah pengurusan kurikulum dan pembelajaran melalui satu tema atau topik yang dipilih, orientasi bidang pembelajaran. Yang pertama, pemilihan tema perlulah sesuai dengan minat dan latar belakang serta perkembangan murid tersebut. Yang kedua, tema yang dipilih boleh berdasarkan situasi tertentu ataupun peristiwa semasa. Tema yang dipilih perlulah saling berkaitan dengan pengalaman sedia ada kanak-kanak ataupun pengalaman baharu yang tersusun secara sistematik. Yang kedua, pembelajaran berasaskan projek. Pembelajaran berasaskan projek adalah proses pembelajaran yang berfokuskan tugasan amali secara terancang dalam jangka masa tertentu. Strategi ini mementingkan proses penyiasatan sebagai cara murid untuk memperoleh ilmu. Proses pembelajaran ini biasanya melibatkan pengumpulan maklumat, analisis maklumat dan juga menyelesaikan masalah. Murid juga akan digalakkan menghasilkan produk ataupun membentangkan dapatan projek pada peringkat akhir projek dilaksanakan.